ASB dan tabung haji ni sebenarnya bagus. Kata guru saya Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, bagi pesara ataupun masyarakat kita yang tak ada ilmu tentang investment, tentang kewangan, letak sahaja duit tu dekat tabung haji ataupun dekat ASB. Kenapa mentor saya cakap macam ni? Sebab possibility duit tu nak hilang tu memang tak ada lah. Ibarat zero risk dekat ASB tabung haji. Dan setahun maybe anda boleh dapat pulangan lebih kurang 5% setahun. Tapi kalau tuan-puan ada ilmu tentang simpanan emas, lagi-lagi kalau pesara yang ada duit yang banyak, yang nak letak dalam masa lebih daripada 2 tahun, duit tu better letak dalam bentuk emas. Sebab apa? Sebab potensi kenaikan harga emas ni saya tak perlu cerita lah. Tuan-puan pun tahu hari ni harga emas naik macam mana. Tapi walaupun harga emas tak naik macam hari ni pun, secara puratanya harga emas ni 20% tahun kenaikannya. Jadi sangat berbaloi untuk anda alihkan duit yang nak simpan lama ke dalam bentuk emas. Jadi belajarlah tentang ilmu emas. Saya sangat yakin kalau anda ada ilmu tentang emas, anda akan letak dalam bentuk emas lah. So dekat Public Gold hari ni nak menabung dalam bentuk emas sangat senang. Kalau anda nak menyimpan, buka akaun emas Gap Public Gold, lepas tu boleh buat tabungan. Dan saya adalah dealer aktif Public Gold. Kalau tuan-puan rasa nak saya bimbing dan saya bantu, insyaAllah saya boleh bagi ilmu dan ajar anda macam mana nak jadi kaya dengan simpanan emas. Jadi untuk anda yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas, boleh hubungi saya. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, boleh share dan tag kawan-kawan. Bye.